Laut menghempas lautan pasir, putih turut bertebaran. Hati tenang seakan bernyanyi. Sungguh nikmat hidup ini. Aku berjalan bagaikan mimpi. Dunia terasa ikut menari. Irama lagu indah berdendang. Oh sungguh indah hidup ini. Assalamualaikum. Hari ketiga pukul 6.22 kita dah check out Marang Village Resort and Spa. So pagi ni kita tak nak buang masa, terus ingat ada spa boleh lah massage ke kan. Nama je spa tak ada. Spa tak ada. Kita ke Besut, lepas tu Kelantan, terus ke Gerik. Okey, jalan. Sekejap dekat benteng tahan ombak dekat Pulau Kekabu, Marang. Ambil video sikit sini pagi-pagi. Tak ada orang. Oh, tempat terbaik punya lah. Narik Cheap bawa tempat best-best je. Camping kat sini pun menarik ni. Tapi tu pun boleh camping, ada toilet semua. Selamat datang Terengganu. Kat nasi dagang atas tol. Beratur order, kena beratur. Nasi dagang atas tol, NDAT. Sarapan dulu. Kopi. Acara wajib photoshoot dekat Drone Bridge. Tenang pagi ni. Orang kerja tak ada orang. Makan kepuk member, makan kepuk kat Sepang. Sedap. Setiu, sempadan setiu. Isi minyak seterusnya dekat mana ni? Merang, kat Merang. Petronas Merang. Minyak yang ke-6. Sampai pantai Penarik. Straight. Semua area Celok Tepong ni. Semua Celok Tepong. Celok Tepong mahal. Celok Tepong.
patah. Dekat area Penarik, pantai Penarik, ada mesti DIY. Singgah kejap beli barang. Okey. Terus ke besut. Rumah botol Toki. Ada masa sikit ni kita singgah dekat rumah botol, dekat Penarik ni, rumah botol Toki. Assalamualaikum. Ada orang. Ni Toki ada. Selalu tengok TV, tengok YouTube ke. Hari ni jumpa Toki. Toki ada kat bawah. Baki lapu. Ha. Nanti tangan Toki Tak apa. Kita tak apa. Apa dah. Sebab Toki dia lapu padang. Semua Toki buat sendiri. Ya. Ni Toki dah buat 20 tahun lebih dah. Tu lah. Itu ni tangan Toki. Apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah jumpa Toki. Dia 80 lebih ni boleh tahan lagi lah. Oh, Ha. nampak muda ke? Masuk dalam video kat Toki sekali. Okey. Nanti Encik dari mana? bukan botol je, kasut pun ada ni daripada 50. negara-negara mana ni. Kita tak jual. Saya duduk di Seremban Camp lama. Oh, Seremban Camp. Empangan Camp. Ampangan. Dia ada 2 camp tu. Dekat-dekat situ jugalah. Si Kamat bukan? Ni Toki buat lah ni. Dan rumah kosong. Toki belanja masuk. Rumah ni tak ada orang duduk. Wah, dia pasir pak. Wah, lantai dia pun pasir. Toki duduk rumah ayah saya sebelah. Akhirnya sampai juga Oh, dari laut. rumah botol Toki. Hanyut, botol hanyut ni. Banyaknya. Kadang-kadang pemberita dia tak percaya Atuk buat seorang. Betul. Toki Tak kata, kaya. memanglah saya. Kutip seorang-seorang susun. Buat ni semata-mata pun nak kabur orang sini. Jangan pecah botol. Tengok Mara Resort Safari. Oh, koleksi mak daripada ni. Dia Kamu hadiahkan. tak beranak lagi, aku dah kerja hotel ni. Oh, ni kira beli ya. Ni sebenarnya. Gas kita yang Toki bawa. Gas bawa. Snorkeling, jungle trekking, town tour, night market. Bila balik mesti dia tanya. Pakcik, apa kegemaran kamu? Ni tempat Toki buat Ada ni sipahan buku. sipahan kaca tampar-tampar. Buat perhiasan lah. Tu tadi sipahan kaca ni. Ni yang jumpa ke laut ni. Dah. Semua dari laut. Buku Mula-mula, pelawat. tahun 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2017. Dah ke 8 buku lah gambar 8 buku. orang melawat. Maknanya ramah pada Atuk. Start kumpul ni tahun berapa ni? Tahun 2000 lah. Oh, baru lagi lah. Menatu saya. Ah. Yang ajar ni menatu Ya. saya. TikTok. Buat TikTok. Facebook. Ni TikTok saya. TikTok Oh, Toki. main orang 9,000. 9,000 Ah. lah pengikut. Dia menatu saya yang ajar ni. Facebook cucu. Toki nak ambil gambar kita masuk TikTok ni, masuk Facebook. Jaga. Juga. Tak tahu. Aku tak tahu pula. Yang mana kau? Rafael, ada apa-apa berita dari Radio Boleh? Rafael, masuk Rafael!
Tak ada dengan isyarat benda-benda je ni. Nyolok kau, mereka balik. Wah, nikmatnya hati asap pun. Jalan daripada Bukit Keluang ke Bukit Bubus, jalan baru buka. Okey. Untuk paragliding. Padan Kelantan. Padan Kelantan Terengganu. Air macang panas, apa makan dulu. Makan nasi gulai ayam, ayam goreng. Okey, hari ni 11.11 pukul 8.03. So, mileage hari ni 4784. Lebih kurang 1170 km daripada hari Sabtu tadi. So, ni kira hari keempat lah. Kelima. Kalau daripada Jumaat, ni hari kelima. Hari ni hari Selasa. Kita dekat Kemangi Valley Homestay and campsite. Member kita punya ni Azrul yang sama-sama ride ni. Ni campsite dia ataupun homestay dia. Ada 3 biji. Satu dekat sana, satu sini. Ni 2 konsep moden. Ni arai dia. Ni rumah kampung biji, rumah kayu. Rumah ni dia beli, dia kata rumah daripada rumah kampung, dia buka lepas tu pasang balik. Rumah cantik lah, rumah kayu. Dia kata rumah ni boleh duduk dalam 8 ke 10 orang boleh. Ni pintu masuk dia, Kemangi Valley. Kemangi ni area Baling lah, Baling. Tapi taklah dekat dengan mana Baling tak. Semalam perjalanan tak ada video sebab
Satu tak ada line. Lepas tu handphone bateri pun dah habis. Jalan gelap daripada Banjaran Titi Wangsa sampai Gerik sampai ke sini. Sampai 9 dah pukul 8. Satu dah. Homestay lah, dia panggil homestay kat. Boleh masuk 5 orang. Yang ni view kolam. Dia ada kolam. Kolam ikan. Memang suasana kampung lah sini. Kita house tour rumah kampung. Nampak. Memang nampak. Style kampung. Ada bi. Bawah ni kira dia kat bawah rumah. Ada meja makan. Dia cuma kena naik tangga. Bismillah. Assalamualaikum. Style. Tangga curam sikit tau budak-budak. Mereka mengkuang. Tu rumah buka pintu belakang. Memang nice view. Ada deck lagi belakang. Ni pakai apa ni? Swimming board. 12. Ni apa ni, tempat santai lah. Common space kat luar ni, dekat deck. Matahari naik. Boleh tengok sunrise. Toilet dekat bawah. Kalau turun tangga ni, so kat situ. Toilet memang clean lah. Rumah ni ada 2 bilik 2 bilik. Ada 2 bilik. Dalam bilik ada katil Queen. Pun katil Queen, katil Kia. Ni ada single tapi ada boleh tarik ke bawah 2. Kat luar ni pun space besar lagi. Ada tingkap sini. Nice. Style lah. Memang style lah rumah ni. Cantik lah. Rumah kampung. Rumah kampung agro. Homestay. Boleh tidur 8 orang. Tapi janganlah minta aircon pula dalam rumah kampung. Kena tidur kipas lah. Sejuk sini. Okay, rate untuk sewa ni lebih kurang dia bawah 300 lah. Tengok pada hari musim cuti sekolah ke apa. Dia kata dalam 200 lebih lah. So jom kita sarapan dulu. Kat bawah rumah. Sarapan bawah rumah. Terima kasih bawah rumah sedia sarapan pagi ni. Apa nasi lemak tu? Lemak. Comel nasi lemak ni. Ni ada telur dadah. Ni ada ruang masak sekali tau. Atas tempat tidur. Bawah ni pakai slipper lah, kasut tu. Dia ada sinki. Boleh lah nak masak-masak. Berasap kat bawah ni. Ni atas tadi, deck dia tadi. Okey, lepas tu sini ada tangga yang turun tadi untuk ke toilet. Toilet dia. Toilet macam hotel. Ni deck dia kat atas tadi. Turun bawah. Kita layan kopi. Mak A tu apa? Ayam. Nasi lemak orang sini kecil-kecil lah. Ada nasi lemak apa lagi? BT. Bilis telur. Okay, dah dekat pukul 10. Kita nak gerak balik. Kan sekarang kita dekat negeri Kedah lah. Kita tak sempat nak cover Perlis dengan Penang. Azrul esok start kerja. So kita akan balik lalu Perak. Terus sekejap tengok tepi sungai dia. Campsite Kemangi Valley. Sungai mesra kanak-kanak. Kita gerak daripada Kemangi Valley and campsite. Alhamdulillah. Baling, Kedah. Daerah Baling ke? Di Baling. Kedah ni? Alah, kita dah masuk Kedah rupanya. Dah. Dua negeri tak sempat, Perlis dengan Penang. Okey dah tu. Nanti kita
sambung balik Perlis Penang. Lagi di Pantai Barat tak? Ni jalan nak keluar ni. Ni homestay juga ni. Oh, ada homestay lagi. Homestay. Wah, ni pun ada ni. Kalau family besar, combine dua lah. Oh. Ya. Ni jambatan semalam. Tak perasan pun ada jambatan. Jambatan mesti. Kemangi tu ada. Kemangi kot. Ni BHP dekat kampung Kemangi lah. Top up minyak yang ke-9 ke 10 tak silap. Untuk perjalanan seterusnya daripada Kemangi, nanti tengoklah kita ke mana ni. Ikut GPS. Ke Gerik dulu. Mileage 4786. Dua motor RM15. Sampai dekat Gerik, ada kedai lah. Macam jual kuih. Kuih banyak, si lemak dia. Okay, dah sampai Lenggong. So beli pekasam. Ikan pekasam special kat sini. Berhenti makan, menari. Restoran Tasik Raban. Dia punya lauk banyak. Macam-macam ada. Oi, kabui. Banyak benar lauk ni. Tak tahu nak makan apa. Ni semua masak lemak. Ni special ni ikan bakar dia talapiah daripada Tasik Raban. Kita lawat. Ui, siput sedap pada. Oi, banyak lauk. Kena ikan bakar talapiah kasam. Oh. Kejap dekat dataran Tasik Raban. Dekat area Lenggong lagi ni. Ini dah Tasik Raban. Jambatan di belah sana. Ini jalan kampung. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high. Okey, top up minyak RM6. RM6 di Petronas Gopeng. Sekarang mileage 4978. Okey, RM6 minyak yang ke-11. Okey. Patut temankan selama 5 hari. Alright, tak apa. Makan semua ke kalau okey tu. Halal lah. Apa lebih buat nanti di hotel nanti. Ha? Okey, sama kita halal lah. Okey. Dah maaf kalau ada salah silap apa semua. Banyak 5 hari kita ride. Aku baik-baik kau ni yang aku nak berhenti. Relax. Kau tak nak ikut highway kan? Kau tak nak ikut highway. Jauh lagi tu tanya Malim nak ke. Tapi kau tak ikut highway, kau ikut mana? Ikut dia lah. Rawang. Rawang sebelum tu.
jalan sikit. Sabar. Okey. Ni aku Minyak ke 12, mileage 5163 dekat Seri Gombak, Greenwood, KL. Alhamdulillah dah sampai Putrajaya dengan mileage 5220. Sekarang nak balik terus ke Salak Tipi. Dah sampai rumah, mileage 5248.